SPRM telah menahan ketiga-tiga individu berkenaan, iaitu Datuk Sri Samsul Iskandar Muhammad Akin, Albert Tay atau nama sebenarnya Tay Jian Cheng, dan juga wanita bernama Sofia Rini binti Buyung untuk membantu siasatan. Info. Nak bagi tahu Sam, Albert Tay lagi seorang perempuan tu dah kena tahan dengan SPRM. Aku dengar cerita mereka ni akan bakal ditahan Kariman. Aku tengok lah kata-kata komen bila Albert Tay kena tahan dengan SPRM dekat rumah tu, ramai lah yang kata, oh Sam tak kena tahan, Supol Pemet tak kena tahan, oh Albert Tay pula kena tahan pula, kena tangkap pula dengan SPRM. Sebab apa Albert Tay kena macam tu dekat dengan SPRM? Sebabnya SPRM dah beritahu dah call lah Albert Tay ni, suruh datang awal, tapi tak nak datang awal. Lepas tu tak nak kerjasama. Bila tak nak kerjasama ni, itulah makan dia. Aman Madani ni tak kira siapa tau. Supol Pemet tu pun kena lah. Kalau silap tu boleh ke dalam tu. Jadi aku tengok geng-geng Walaun ni bukan main lagi pertahankan Albert Tay ni. Sedangkan dia tu pun kaki rasuah. Ar-Rashi wal Murtashi, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ni orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Tapi aku tengok geng-geng Walaun ni duk, oh Albert terbaik. Aduh hai. Nak bagi tahu lah, mentah-mentah lah Datuk Albert tu bagi duit dekat PAS. Bukan main lagi korang ni tapi kalau PAS tak apa, bagi duit dekat dia tak apa. Tok Guru Haji Hadi keluar dalil. Ini bukan rasuah, ini sedekah.